So abang, Tiz Fairuz. Ya. Saya dengar cerita abang daripada tahun 2024 support Zindor. Betul ke bang? Sebenarnya saya pakai minyak wangi ni daripada tahun 2024. Masa tu event Absolute juga. Betul. Gaya Raya juga. Tapi booth saya di hall 2 berdepan dengan satu shop lot tu lah. Dia menjual minyak wangi tu lah. Yang membuatkan saya terpikat adalah bila seseorang tu pakai. And then saya lalu, saya macam bau minyak wangi tu. Okay. And then saya patah balik belakang. Alright. And then the owner cakap, Datuk kenapa? Cakap kan. Cakap, I ada bau satu minyak wangi ni. Dia kata kan, minyak wangi apa? Sekejap kan cakap, betul dia bagi bau. And then my friend cakap, you cuba yang try yang ni. I rasa yang ini. Betul orang tu pakai, and then dia pakai. And then I bau, yes. Sama same. Sama. So disitulah bermulanya dia bagi saya gift. Tak apa, ini hadiah, you pakai. So, I nak bagi tahu, until now masih ada lagi saya simpan sebab benda ni saya rasa pada saya lah dia limited. Sebab saya pakai sikit-sikit je. Saya takut habis. Sayang lah. Saya beli dua. Hari ni saya beli dua. Sebab sikit tak? saya beli dua sekali supaya kata orang adalah bekalan untuk saya pakai untuk mana-mana festival, mana-mana anugerah yang boleh ada nanti saya akan pakai. Cepat dapatkan.